Diana Daniel. Saya punya projek terbaru ialah recording lagu duet dengan Andra and the Backbone. Lagu Tak Akan Bisa, dan juga lagu dengan Imran Ijmail, lagu Radio, dan juga Nabil. Perasaan saya tentang radio, saya puas hati sangat dengan lagu Radio tu sebab feedback yang saya dapat dari orang semua, diorang pun suka, diorang tengok, diorang rasa happy dengan lagu tu. Dan masa saya buat recording tu pun sekejap sangat kan, about 1 hour dah siap dah. Dan memang chemistry saya dengan Imran memang ada, dan saya sangat gembira dan bangga saya dapat berduet dengan dia sebab dia memang berbakat. Dan Andra and the Backbone, dia satu nama yang besar kan. Dia pun band Indonesia, dan band Indonesia yang pertama kali duet dengan orang lain. Jadi saya rasa itu satu big step untuk diorang dan juga saya. Dan saya pun menghargai kerana mereka memberi peluang kepada saya yang nak kata penyanyi pun ala-kadar lagi kan. Tapi itulah sebab itulah rezeki. Jadi alhamdulillah saya sangat berpuas hati setakat ini. Itulah dia saya punya perkembangan terbaru dalam bidang muzik. Dalam lakonan saya ada 2 movie yang akan keluar, dan ucapan saya pada anda semua ialah harap anda semua dapat memberi sokongan kepada industri muzik Malaysia dan juga saya. Walaupun saya masih baru, saya harap saya dapat kepercayaan dan sokongan peminat semua. Terima kasih kerana selama ini telah memberi sokongan yang baik terhadap kerjaya saya. Jadi harap berterusan, dan Assalamualaikum. So, jangan lupa saksikan dan mengikuti perkembangan saya dan juga artis-artis Metrodome di Metro.